Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan pendidik negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast TVRZ at PBAKL, tempat kita bersembang santai, kongsi inspirasi dan selami dunia buku dengan lebih dekat. Saya Nurizati, hos anda untuk segmen pada kali ini. Jadi, segmen-segmen sebelum ni kita dah bawakan tetamu istimewa daripada negara Arab Saudi dan juga negara Indonesia. Jadi, untuk segmen kali ini kita bawakan tetamu khas daripada negara jiran kita, iaitu Singapura. Dipersilakan Puan Maria Mahan, penerbit dari Ungu Pen, dan juga Puan Siti Maria, penulis dari Safa Safia Publication. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat. Jadi Puan dah ready? Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita ke soalan yang pertama. Baiklah, soalan pertama saya akan ajukan kepada Puan Maria Mahan. Baiklah, pada zaman yang moden sekarang, ramai syarikat penerbitan dah mula mengeluarkan hasil karya mereka. Jadi bagaimana pihak Puan memperkenalkan dan memasarkan penerbitan ke pesada dunia? Okey, baik. Sebagai penerbit daripada luar negara, ya, saya daripada Singapura. Jadi kalau kami ingin mengedarkan buku kami ke pesada dunia, kami haruslah keluar juga untuk bersama-sama di pesta buku antarabangsa. Misalnya Pesta Buku Malaysia. Dan kami juga seperti Urupen, kami juga telah pergi ke Frankfurt dan juga ke Seoul, Busan. Jadi itu antaranya kerja-kerja penerbit lah untuk memasarkan dan memperkenalkan buku-buku Melayu dan juga buku di bahasa untuk dinikmati oleh negara-negara yang tidak tahu tentang warisan budaya kita, supaya kita boleh juga perkenalkan warisan kita kepada mereka. Baik, jadi bagaimana usaha pihak Puan dah lakukan untuk menaikkan nama Ungu Pen ni kan? Dah agak banyak lah, dan juga tapi perjalanannya jauh, sebab walaupun kita pergi ke Malaysia ke ataupun Frankfurt, kita perlu memperkuatkan silaturahim dulu dengan penerbit lain ataupun rights agent ataupun pengedar buku. Jadi itu kita pergi ke pesta antarabangsa untuk meluaskan rangkaian network kita lah. Jadi PBAKL ni pun membantu pihak Puan untuk mengembangkan. Pastinya membantu, sebab kita kan serumpun, kita sama bahasa, kita walaupun kami daripada Singapura, kami juga menerbitkan buku Melayu dan juga ada juga buku Inggeris dan buku bahasa Arab, dan kami serumpun. Jadi kalau kami tak mengenalkan buku Melayu ke Malaysia, di mana lagi kami nak perkenalkan? Baik, boleh kita teruskan untuk ke soalan yang kedua. Okey, soalan kedua saya ingin mengajukan kepada Puan Siti Maria. Okey, sebelum Puan memulakan karier sebagai penulis, mesti Puan ada seseorang yang Puan inspirasikan. Bila Puan tengok dah, macam best pula jadi penulis, nak cuba. Jadi, siapakah inspirasi Puan untuk memulakan karier sebagai penulis? Dan kenapa Puan menginspirasikan beliau? Perhaps macam as a person idol kita punya idol Yeah. Because untuk saya actually bukan so much of an idol lah. It's more untuk anak-anak saya. Saya ada 4 orang anak, 7 sampai 11 tahun. Jadi bila saya tengok mereka dah membesar, saya kenangkan balik masa-masa bila dia kecil, kita pergi tempat-tempat istimewa. So daripada situ saya ingin macam membukukan kenangan saya lah. So that's where terus kita start buat buku one by one, mana tempat yang kita pergi, aktiviti yang kita buat and all those lah. Dan buku saya juga dibahasakan dalam bahasa Arab, Arab English also because of anak saya. Jadi anak saya 4 belajar Arab penuh masa. Jadi buku-buku saya diharapkan dapat membantulah dengan resource-resource untuk membaca buku cerita Arab lah. Pasal dekat Singapura tak dapat banyak yang boleh dapat di kedai biasa-biasa. Tapi kalau Puan tanya saya belajar daripada mana? Saya belajar daripada Puan Maria Mahan lah.
Jadi sekiranya saya ada soalan ke, ada apa-apa kesulitan, saya rujuk kepada dia untuk membantu saya buat buku saya. Jadi buku ni sangat membantulah. Anak-anak boleh belajar pelbagai bahasa sekali baca buku Betul. tu. Boleh Buku belajar saya dari bahasa. So that means Arabic to English ada. So jadi macam dia tak pandai bahasa Arab kan. Jadi yang English tu untuk membantu dia translate lah, untuk fahamkan cerita. And also to understand dia punya grammar, dia punya nahu, dia punya everything else lah. Ya, kemudian saya pun buat bahasa Melayu to English juga. Jadi betul lah orang kata ibu ni dia sapa apa saja untuk anak-anak dia. Betul. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi sudah tak sedar kita dah sampai ke penghujung podcast. Jadi sebelum kita tamatkan podcast kita pada hari ini, ingatlah bahawa ilmu itu merupakan pelaburan yang tak pernah rugi. Mungkin hari ini kita penat belajar, tapi satu hari nanti usaha itu akan membuahkan hasil. Sebab kata pepatah, susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tunggu apa lagi? Jom beramai-ramai datang ke PBA KL yang akan berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di Bidang Potensi Kuala Lumpur. Bye, jumpa lagi.